founder yang busy ataupun founder yang strategik, anda nak pilih yang mana satu? Ada dua jenis founder. Yang pertama ialah yang sibuk dengan daily hustle. Yang kedua, fokus pada 3 benda: strategi, sistem, content. Yang pertama nampak laju tapi stuck dekat level yang sama sangat lama. Yang kedua ambil masa tapi bisnes dia naik tangga demi tangga. Nampak progress. Mana satu yang anda prefer dan mana satu yang anda sedang buat sekarang? Kita buat bisnes bukan nak lama-lama sibuk. Kita buat bisnes, kita buat kerja marketing, kerja buat sale, kerja operation, bukan semata-mata nak fulfill benda tu, tetapi untuk cari apakah cara yang paling proven untuk buat benda tu, dan baru kita perlu sistemkan. Bukan kita buat benda tu for the sake of benda tu. Sampai bila? Kita business owner memang kena berfikir secara strategik. Kita buat benda tu supaya kita dapat tahu apakah cara yang terbaik, and then kita nak sistemkan supaya kita boleh hire orang untuk buat kerja tersebut, supaya kita boleh move to the next level. Nampak tak? Beza. Okay? So tadi saya cakap strategi, sistem, content. Saya dah buat satu training khas untuk cerita tentang 3 kerja utama seorang founder business ataupun CEO. Anda boleh pergi kat profil saya, tekan butang ni dan cari gambar ini. Kalau anda belum follow, rugi. Jumpa anda dalam video seterusnya.